Pemadam kebakaran. Ni air letak sebanyak berapa? 150. 150 dan cuka 150. Sediakan tisu dan soda bikarbonat. Letakkan soda bikarbonat sebanyak 3 sudu maksimum dan ikat tisu menggunakan benang. Buat pemadam api kebakaran. Macam mana cara penyediaannya? Letak air. Lepas tu nak buat apa lagi? Gunakan soda bikarbonat. Ikatkan ni. Enak ke cuka? Kan? Anak pemadam api. Kalau nak buat soda bikarbonat, sudu, tisu, kita akan ikat dalam botol. Ni air yang dicampur dengan Ni kita buat aktiviti mencipta alat pemadam api. Apa bahan dia? Bahan-bahannya botol, air dan sebut. Bagaimana cara penyediaan? Mula tepuk. Mula tepuk dia. Ha? Lepas tu Isi apa? Letak sedikit cuka. Lepas tu letak air biasa. Okay. And then? Lepas tu letak serbuk penaik. Okay. Letak penaik. Baik tu. Kami sedang meletakkan sabun. Apa tu? soda bikarbonat. Sabun bikarbonat di dalam campuran suka dan air. Okay. Kemudian nyalakan api. Nyalakan api. Segera. Bakar. Okey, bakar dah. Okay. Ready? Ha? Boleh dah? Goncang yang. Goncang hala kat situ. Ya. Tengah masukkan apa tu? Okey, hati-hati. Sabar. Boleh dah, lepas dah. Yes. Gantung pada tu. Yes. Aplikasikan produk. Goncang lagi. Tak habis lagi. Tak keluar lagi. Ya. Lagi. Goncang lagi. Tak habis lagi tu. Mina nak kocok warna botol. Gitu bos Patutnya dia jadi gitu. Ya. Lagi gitu. Itu je ni, kat sapu ni. Ya. Oi, jangan. Jadi. Agak dia. Lupa kerja nak habis je.